Oi, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Akak, Kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang korang sibuk nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teka-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul! Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana diorang ni? Tak balik-balik lagi. Ros, kenapa ni? Aduh. Apa dah jadi? Cuba cerita. Biar Upin cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je. Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa, Mestilah. kuat akak jeri. Mana ada? Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliuh. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Ihsan, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah. Kasihan Kak Ros. Tak patah. Terseliuh je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditanggung takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Aduh. Tahu. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Betul. Korang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. RM2, Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan.